Okey gang, sabar projek Wira. Myvi aku ni. Silap pula. Alright, hari ni aku nak tukar mounting engine dekat Myvi aku ni. Kereta dah lama kan. Kenalah tukar engine mounting ni. Drive pun rasa tak sedap dan body bergegar. Jadi aku tak pernah tukar mounting engine sepanjang hidup aku tau. Ini adalah first time dan aku palatau je ni. So aku nak buat yang paling senang dulu, iaitu belah kanan engine ni dulu. Okey, first kali aku ambil jack dan tahan engine dekat all sum bawah tu. Aku guna pelapik kotak untuk tahan dia. Lepas tu kena cabutkan benda atas ni. Ni apa benda ABS rasanya. Okey, lepas tu tengok-tengok kena buka pula alarm tu untuk buka 2 skru lagi dekat atas tu. Siap. Okey, lepas tu buka pula 3 bolt mounting engine yang pegang dekat body tu. Mantap. Lepas tu kena buka bolt yang atas mounting engine ni pula. Ayah, yang ni susah geng. Memang ketat gila geng. Aku guna WD-40 dan guna wrench yang lebih panjang sikit. Baru dia boleh buka geng. Mantap. Lepas tu aku jack sikit engine tu, bagi supaya ada ruang untuk aku keluarkan mounting engine tu. Yang ni memang jenuh jugalah. Macam mana cara dah jalan aku nak keluarkan mounting engine tu? Memang jenuh weh. Last aku dapat keluarkan melalui belakang engine. Alright, korang tengok ni, mounting engine lama. Guna tangan pun dia boleh goyang tau. Okey, ni mounting engine baru, memang stiff habis. So aku masukkan mounting engine yang baru ikut laluan dari belakang tadi. Nak masuk pun susah weh. Hareh betul. Settle masuk di posisi, aku pasang balik ketiga-tiga bolt yang pegang dekat body tadi. Dan aku ketatkan ikut ketat tangan je. Jangan guna gun geng, takut salah masuk nanti. Setelah tu aku ambil spana dan masukkan dekat lubang atas ni. Kopak sikit engine tu masuk dalam lubang tu dan secara perlahan turunkan engine yang sangkut dekat jack tadi. Alamak geng, terlepas dah pula. Alright, settle tu. Boleh pasang semula bolt dekat atas tu dan ketatkan. Lepas tu pasang balik semua yang ada dekat situ geng. Hai, nak tukar satu mounting engine pun dah jenuh geng. Ini ada lagi 2 ni. Apa? Okey geng, aku tak larat dah ni. Sabar part seterusnya geng.